Pernah tak anda terfikir, setiap kali kita bercakap, sebenarnya ada macam-macam peraturan yang kita tak nampak pun. Satu set peraturan yang kompleks yang kita panggil kesantunan. Okey, soalan utamanya, kenapa agaknya ayat rasa sejuk sikit bilik ni selalunya lebih berkesan berbanding arahan terus tutup tingkap tu? Inilah teka-teki harian yang kita nak bongkar. Cuba tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, ayatnya lembut je, berkias. Sebelah kanan pula, direct to the point, satu arahan. Dua-dua nak benda yang sama, tingkap tu ditutup. Tapi, kenapa yang berkias tu selalunya rasa lebih kena? Itulah misteri yang kita nak siasat. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Anggap je ni macam sistem operasi untuk mana-mana perbualan. Idea ni datang daripada seorang pakar bahasa, Paul Grice. Idea utama Grice ni simple je. Dia kata, bila kita borak, kita sebenarnya secara tak langsung setuju untuk bekerjasama. Dan supaya kerjasama ni berjalan lancar, dia pecahkan kepada 4 peraturan mudah yang kita ikut tanpa kita sedar pun. Okey, peraturan nombor 1. Maxim quantity. Senang cerita, jangan cakap banyak sangat. Jangan pula sikit sangat. Cukup-cukup je. Macam bila kita tanya arah jalan. Kita nak tahu jalan paling senang nak sampai kan? Bukannya nak dengar cerita pasal setiap gerai tepi jalan tu. Yang kedua, maksim quality. Yang ni lagi senang. Jangan tipu. Cakap benda yang betul. Sebabnya asas untuk kita borak dengan sesiapa pun mestilah kepercayaan kan? Peraturan inilah yang jaga kepercayaan tu. Ketiga, maxim relevant. Maksudnya, jangan lari topik. Kalau orang tanya pasal cuaca, jawablah pasal cuaca. Jangan pula tiba-tiba cerita pasal ikan yang awak beli kat pasar tadi. Nanti terus jam perbualan tu. Dan last sekali dari Grice, maksim cara. Maksudnya, cakap biar jelas, jangan peningkan kepala orang. Ayat macam letak kat tempat biasa tu memang boleh buat orang blur kalau tempat biasa tu lain orang lain fahamnya. Okey, so kalau borak ni cuma pasal kena jelas dan bekerjasama je, habis tu kenapa kita selalu sangat cakap berlapik? Teori Grice ni macam tak cukup nak jawab soalan pasal bilik sejuk tadi kan? Sebabnya, komunikasi ni bukan setakat sampaikan maklumat, ia juga pasal sosial. Jom kita tengok pula pasal adab sopan. Kat sinilah masuk seorang lagi pakar, Geoffrey Leach. Dia tambah satu lagi lapisan dalam perbualan kita. Kata dia, kadang-kadang kita lebih pentingkan jaga hati orang dan keharmonian berbanding cakap direct to the point. Contohnya, maksim kebijaksanaan. Tengok cara kita susun ayat. Ayat yang sopan tu macam kurangkan beban pada orang yang mendengar. Jadi permintaan kita tu rasa lebih ringan dan senang orang nak tolong. Lepas tu, ada maksim pujian. Peraturan ni galakkan kita puji orang lain dan elak kritik depan-depan. Tujuannya, nak eratkan hubungan, bukan nak cari gaduh. Dan ada pasangannya, maksim kesederhanaan. Yang ni pula pasal jangan puji diri sendiri melambung-lambung. Merendah diri, kongsi kredit dengan tim, jangan pula klaim semua tu hasil kerja kita seorang. Tapi kan, kenapa kita nak susah payah jaga hati orang, puji-puji semua ni? Ini membawa kita kepada punca sebenar di sebalik semua kesantunan ni. Satu konsep yang sangat penting dipanggil muka. Idea muka ni dipopularkan oleh Brown dan Levinson. Muka ni bukan muka fizikal tau, tapi lebih kepada maruah, harga diri, imej kita di mata orang lain. Kita semua secara semula jadi nak jaga muka sendiri dan juga tak nak jatuhkan muka orang lain. Dan muka ni ada 2 jenis. Pertama, muka positif. Ini ialah keinginan kita untuk orang suka kita, terima kita dalam kumpulan. Kedua, muka negatif. Ini pula keinginan kita untuk bebas, tak nak orang kacau atau paksa-paksa kita. Boleh kata, hampir semua perbualan kita ni sebenarnya adalah proses nak seimbangkan antara 2 benda ni. Jadi, inilah strateginya. Kita guna kesantunan positif untuk jaga muka positif orang, supaya dia rasa disukai. Kita guna kesantunan negatif untuk jaga muka negatif dia, supaya dia tak rasa terkongkong. Dan inilah jawapan kepada teka-teki kita tadi. Kita guna ayat berlapik macam rasa sejuk bilik ni untuk elak bagi arahan direct. Sebab arahan direct tu boleh mengancam muka atau maruah orang tu. Tapi cerita ni belum habis. Ada satu lagi plot twist. Semua peraturan yang kita bincangkan ni, ia tak sama di semua tempat. Apa yang sopan di satu tempat mungkin tak sopan di tempat lain. Sebabnya budaya dan konteks.
Teori dari Fraser pula ingatkan kita tak ada satu buku peraturan kesantunan untuk seluruh dunia. Cara kita bercakap dalam mesyuarat penting mestilah lain dengan cara kita borak kat kedai mamak kan? Konteks tu paling penting. Dan kalau kita tengok konteks Malaysia, contoh daripada Puan Asmah Omar ni memang kena. Cara kita guna panggilan macam tuan, puan, pakcik, makcik, semua tu menunjukkan hormat kan? Inilah bukti jelas macam mana kesantunan dalam budaya kita sangat berkait rapat dengan siapa kita bercakap. Okey, jom kita rangkumkan semua sekali. Mula-mula, Grice bagi kita sistem operasi perbualan, kerjasama. Lepas tu, Leach tambah elemen pelincir sosial, keharmonian. Kemudian, Brown dan Levinson dedahkan enjin di sebaliknya, jaga muka. Dan akhir sekali, Fraser dan Asma ingatkan kita, semua ni berjalan atas landasan budaya. Nampak tak? Semua ni saling berkait dan membina satu gambar yang lengkap. Jadi, sekarang anda dah tahu semua rahsia ni. Lepas ni, bila anda bercakap dengan sesiapa, ingatlah, ia bukan sekadar cakap-cakap kosong. Ia sebenarnya macam satu tarian strategi sosial yang kompleks. Soalan untuk anda, dalam perbualan anda yang seterusnya, apa langkah tarian anda yang pertama?